Alright guys, kita dapat satu case hidup tapi lampu tak ada. So jadi kipas tak jalan, lampu pun tak ada. Alright guys, so kita ada satu masalah daripada sini ke balas. Balas ni conversion ni K12B. Button ok. So bila aku off, so maksudnya balas ni conversion daripada AC to DC ni dah kong. Jadi aku kena buat replacement. Conversion. Alright guys, so untuk lampu ni case dia lah. So jadi aku buat conversion dari atas, terus tapi menggunakan button juga dah boleh hidup. Motor pun dah jalan. Lampu dah ada. Okay. Alright guys, kita ada satu case Ford Tile Innovation. So jadi untuk model ni masalah hood tak jalan, blower tak jalan, lepas tu lampu tak ada. So jadi bila kita check, mentor tak rosak, conversion daripada AC to DC. Untuk motor board controller. So lepas kita fix, lampu dah ada, motor pun dah jalan. Alright guys, so in case kalau korang ada masalah tentang exhaust system, display system, nak conversion dan nak repair board sebagainya, boleh PM, ok? Kita cover daripada KL, Selangor sampai juga Johor.